Selamat datang semua. Okey, hari ni kita nak kupas satu petikan ni, satu cerita yang menarik sangat pasal nilai diri. Nilai diri. Selalu jadi isu kan? Betul tu. Sumber kita ni cerita pasal seorang guru, namanya C.G. Morshid. Dengan kelas dia, 3NA. Dia ada satu cara unik lah. Dia ajar budak-budak ni pasal harga diri. Macam mana tu caranya? Bunyi macam menarik. Misi kita hari ni memang nak tengoklah kreativiti dia ni dan apa sebenarnya mesej penting untuk anda semua. Okey, jom kita mula. Ya, sebab isu harga diri ni kita semua lalui kan? Asa macam mana nak kekalkan rasa tu. Lagi-lagi kalau kita buat silap ke, gagal ke. Betul. Cerita ni memang kena sangatlah. Dia persoalkan macam mana kita nilai diri kita dan orang lain juga. Okey, jom kita bayangkan terus. Dalam kelas 3NA, C.G. Morshid kat depan kelas. Dia pegang sekeping duit kertas $50. Guna duit kertas ya, bijak tu. Ya, dia tunjuk kat budak-budak kelas tu. Benda yang semua orang kenal kan. Senang nak faham nilai dia. Terus relate dengan budak-budak tu. Tepat sekali. Lepas tu C.G. Morshid tanya soalan pertama. Simple je. Berapa nilai duit ni? Satu kelas jawab serentak. Mestilah $50. Pandai. $50 CG. Memang jawapan itulah yang keluar. Okey, jadi dia tetapkan satu nilai asas dulu. Benda yang fakta lah kan. Tak boleh pertikai. Lepas tu dia sambung lagi. Dia nak uji sikit budak-budak ni. Dia tanya, kalau saya ramas-ramas duit ni, berapa harga dia? Dia mulalah. Budak-budak jawab lagi. Konsisten je. $50. Dia tanya lagi, kalau saya buang dalam longkang? Makin ekstrim. Jawapan orang, sama lagi, $50. Jadi nampak kat situ pemahaman awal diorang pasal nilai duit ni memang kukuh. Menarik tu. Konsisten jawapan diorang. Maknanya, diorang dah boleh bezalah antara rupa fizikal duit tu dengan nilai sebenar dia. Ya, macam nilai intrinsik tu kan? Betul. Walaupun rupa dah lain, nilai tetap sama. Okey, ini macam persediaan lah ni sebelum C.G. Morshid buat sesuatu yang lagi drastik agaknya. Dan memang drastik pun yang datang lepas tu. Lepas soal jawab tu kan, C.G. Morshid buat benda yang tak dijangka langsung. Dia lepaskan duit $50 tu. Lepaskan macam tu je? Dia lepaskan. Duit tu melayang, jatuh atas meja seorang budak ni, nama dia Eddie Lee Farihin. Tapi sebelum Eddie sempat nak ambil ke apa, mesti Eddie dah rasa macam, wah rezeki. Kan? Mungkinlah, tapi tak sempat. C.G. Morshid cepat-cepat tepis duit tu dari meja Eddie. Jatuh ke lantai. Kenapa pula dia tepis? Itu yang buat suasana kelas terus senyap sunyi. Tegang. Daripada kelas biasa, terus jadi penuh tanda tanya. Pelik kan tindakan dia tu? Memang pelik. Peralihan dari cakap-cakap ke aksi fizikal macam tu, mesti bagi kesan kat budak-budak. Senyap tu mesti sebab diorang tengah proses apa cikgu ni buat sebenarnya. Dan keadaan jadi lagi tegang. Kat sinilah kemuncak dia. C.G. Morshid, dia mula pijak-pijak duit kertas tu. Atas lantai tu. Pijak? Biar betul. Ya, sumber kita cakap dia guna tapak dengan tumit kasut hush puppies hitam dia tu. Bukan terpijak tau, memang sengaja pijak. Berkali-kali. Cuba anda bayangkan muka budak-budak tu tengok cikgu diorang buat macam tu kat duit. Ini bukan pasal duit dah ni. Ini dah macam simbolik sangat dah ni. Provokatif betul tindakan dia. Betul. Dalam konteks ni, pijak tu macam kesusahan hidup lah kan. Penghinaan, kegagalan, kesilapan besar kita. Apa-apa je lah kotoran atau kerosakan yang boleh jadi kat kita. Ya, macam terus cabar apa yang budak-budak tu fikir awal tadi pasal nilai duit tu kan? Tepat sekali. Dia macam tanya balik secara visual, nilai yang kamu kata tak berubah tadi tu, masih ada ke sekarang? Lepas dah kena serangan fizikal macam ni. Jadi, persoalan dia lagi dalam lah kan? Ya, adakah nilai sebenar kita hilang bila kita rosak, kotor atau rasa macam dipijak? Macam mana pengalaman pahit tu yang rasa macam pijak maruah kita tu ubah cara kita pandang nilai diri kita sendiri. Kaedah ni berkesan sebab dia sentuh emosi terus. Bukan logik je. Okey, lepas dia pijak-pijak tu kan, C.G. Morshid berhenti. Dia pandang semua pelajar dia. Serius muka dia. Dia tanya, saya dah pijak-pijak. Awak masih mahu? Siapa nak? Duit tu dah kotor, renyuk dah masa tu. Agak-agak berubah tak pandangan budak-budak tu?
Ini sangat genting ni. Berjaya tak tindakan fizikal tu rosakkan nilai duit tu kat mata budak-budak tu? Atau dia orang masih pegang kepada nilai sebenar tu? Dan jawapannya, nilai tu tak hilang. Ada seorang budak, Alif, dia terus jawab, saya mau. Lepas tu Syahirah angkat tangan tinggi-tinggi, saya nak CG. Wow, laju respons. Dan yang paling best, bukan seorang dua tau. Sumber kita cakap, semua pelajar dalam kelas 3NA tu serentak angkat tangan. Walaupun duit tu kotor, renyuk, kena pijak, semua masih nak. Respons serentak tu, itu penting tu. Macam satu pengesahan dari semua orang pasal nilai intrinsik tu. Kenapa diorang masih nak? Sebab diorang tahu, walaupun rupa dah teruk, Yalah. nilai $50 tu ada lagi, masih boleh guna. Jadi, inilah analogi paling cun untuk nilai diri. Ia tetap ada, walaupun kita dah lalui macam-macam benda susah yang rasa macam memijak semangat kita. Kan? Menarik sangat bila semua bagi respons sama. Macam secara naluri, diorang faham nilai tu tak hilang walaupun lepas duit tu cedera. Ini lagi kuatkan mesej CG Moshit tu lah, kan? Memang pun, respons budak-budak tu sendiri dah jadi sebahagian dari pengajaran tu. Jadi bila CG Moshit tengok reaksi spontan macam tu, dia pun teruslah simpulkan mesej dia. Dia cakap, Apa dia cakap? dia kata, ingat dia pelajar semua, setiap orang ada nilai atau harga diri. Nilai dan harga diri ni tetap ada, walaupun kamu dah buat banyak kesilapan. Ringkas je ayat dia, tapi dalam maksud dia. Kena pada masanya. Lepas je budak-budak tu tunjuk faham melalui tindakan diorang, cikgu terus bagi mesej tu. Jadi bukan teori dah, macam baru rasa sendiri tadi kan? Ya, momen tu penting. Lepas tu, Cikgu Moshit tambah lagi satu lapis. Dia kata, pasti ada orang yang masih mahukan kamu. Terutama sekali anggota keluarga. Ini dia kaitkan dengan sokongan sosial pula. Oh, ini peringatan penting ni. Sebab kadang-kadang bila kita buat silap besar, kita rasa macam dah tak ada nilai kan? Tapi dia ingatkan, selalunya keluarga. Diorang masih nampak nilai kita, masih terima kita. Betul. Penekanan kat keluarga ni, dia bagi elemen kemanusiaan sikit. Dia akui, ya, nilai kita memang ada dalam diri. Tapi sokongan orang tersayang tu, penting sangat untuk bantu kita ingat balik nilai tu. Terutama masa kita tengah down. Faham. Dan untuk kuatkan lagi pasal peluang kedua, pasal boleh baiki diri, Cikgu Moshit petik peribahasa Melayu. Peribahasa apa tu? Pesat di hujung jalan, pulanglah ke pangkal jalan. Maknanya, tak kira teruk mana silap kita, jauh mana kita tersasar, pintu nak balik, nak baiki diri, nak mula balik, sentiasa ada. Oh, cantik peribahasa tu. Kena dengan mesej dia. Kan? Dia melengkapkan mesej utama. Bukan saja pasal nilai diri itu ada, tapi juga pasal harapan. Pasal kita boleh tebus kesilapan. Dia tolak idea yang kesilapan dulu tu akan tentukan masa depan kita selama-lamanya. Tak. Jadi dia bagi harapan lah. Ya, mesej dia, anda masih bernilai dan jalan pulang tu sentiasa ada. Proses pemulihan tu sendiri boleh berlaku. Jadi memang kuatlah cara CG Moshit ni, gabungan macam-macam, analogi guna duit, lepas tu aksi fizikal yang mengejutkan pijak tu kan. Lepas tu respon budak-budak tu sendiri. Dan akhir sekali penjelasan dia yang kaitkan semua dengan nilai diri, silap, keluarga, harapan, guna peribahasa lagi. Betul. Demonstrasi macam ni yang guna banyak deria, yang ada elemen kejutan, emosi, dia lebih lekat dalam kepala berbanding nasihat biasa je. Setuju. Pengalaman tu sendiri yang mengajar. Dia jadikan benda abstrak pasal harga diri tu macam boleh rasa. Okey, jadi lepas dia sampaikan mesej penting tu semua, babak dalam kelas 3NA tu pun, macam dah nak habis, Cikgu Moshit dengan tenang, dia ambil balik duit $50 yang dia pijak tadi tu. Dia ambil balik? Ya, dia lipat elok-elok. Macam satu isyarat lah, walaupun dah rosak sikit, duit tu masih dihargai. Lepas tu dimasukkan balik dalam dompet dia. Oh, macam melengkapkan kitaran lah. Mula dari dompet, kena ujian, lepas tu simpan balik elok-elok. Nilai dia masih diiktiraf, kemas penutup dia. Dan pada masa yang sama, dia masukkan duit tu dalam dompet, loceng habis waktu belajar pun bunyi. Ngam-ngam. Wah, timing cantik. Kan? Habis je pengajaran tu, habis juga waktu kelas. Simbolik betul penutup dia. Seolah-olah macam pengajaran dah sempurna disampaikan tepat pada masanya.
Jadi, kesimpulan utama dari cerita CG Moshid ni untuk kita semula kan ialah nilai diri anda tu macam duit $50 tadi takkan susut. Tak kira apa pun cabaran, kesilapan, kegagalan yang anda hadapi. Walaupun rasa renyuk. Walaupun rasa renyuk, kotor atau rasa macam dipijak oleh keadaan ke atau silap kita sendiri ke, nilai sebenar anda sebagai manusia tu tetap ada, tak berubah. Itulah dia punya message teras dia. Satu peringatan yang berguna sangat kan? Dalam dunia ni kadang-kadang orang cepat sangat nilai kita dari luaran je atau dari silap kita yang lepas. Betul. Jadi sebagai renungan akhir untuk anda bawa balik, cuba fikir sekejap. Pernah tak anda rasa macam duit kertas yang kena pijak tu? Soalan yang mendalam ni. Besar yang kita buat. Mungkin pernah atau sedang rasa macam tu. Okey. Kalau jawapannya ya, cuba ingat balik. Masa tu, siapa atau apa yang jadi sawah anda, yang pegang anda? Siapa atau apa yang ingatkan anda balik pasal nilai sebenar anda tu, yang tak pernah hilang? Adakah keluarga, macam CJ Moshid cakap? Mungkin keluarga, atau kawan baik, atau kekuatan dalaman yang anda jumpa sendiri, atau mungkin kepercayaan anda. Bila kita ingat balik sumber kekuatan ni, ia boleh bantu kita hadapi masa depan pula. Betul tu, mengingat kembali kekuatan kita. Dan ada satu lagi sudut pandang ni. Satu lagi soalan untuk anda fikirkan. Apa dia tu? Macam mana pengajaran dari cerita CG Moshid ni boleh ubah cara anda pandang orang lain pula. Terutama orang yang nampak macam kusut, terluka atau tengah struggle dengan masalah diorang sendiri. Maksudnya cara kita nilai orang lain? Ya. Adakah kita cepat nilai diorang berdasarkan kerosakan luaran tu je? Atau kita boleh tengok lebih dari itu? Boleh nampak dan iktiraf nilai sebenar diorang yang masih ada? Sama macam budak-budak 3NA tu masih nak duit $50 yang dah kena pijak tu. Oh, ini pasal empati lah kan? Betul. Pasal empati, pasal cara kita layan sesama manusia. Satu persoalan penting untuk anda renungkan. Sehingga kita jumpa lagi. Bahasa jujur mudah dirasa, penuh makna di sebalik kata.